Okey, selalu dalam live kan ramai sangat yang mengadu dekat Azim, cakap diorang dah tahu cara buka kemah auto tapi tak tahu cara tutup. Okey, mes sini kita ajar korang cara tutup dan korang tengok video ni sampai habis. Untuk cara tutup kemah ni senang sangat-sangat. Korang press sahaja dekat bahagian kepala kemah, sebab dekat bahagian sini dia ada spring tau. So presskan sahaja, tolak atas dan tolak ke bawah. Untuk bahagian kaki kemah, dekat bahagian sini korang kena regangkan sikit baru korang boleh kepak kita punya kaki kemah. Sudah selesai lipat bahagian kaki, korang hanya angkat sahaja yang macam Azim tengah buat sekarang. Dan korang kemaskan sahaja kemah dan masukkan dalam storage bag yang kita sediakan. Untuk kemah auto ni korang jangan risau, Utan King sediakan storage bag dan juga pancang serta tali. Sudah tahu kan cara tutup kemah auto daripada Utan King? Berminat cepat-cepat dapatkan sekarang sementara stok masih ada, dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya dapat tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.